Pesara KWSP dah untung 48% dengan simpanan emas. Baru ini tuan-puan, KWSP telah pun mengumumkan dividen sebanyak 6.3% bagi pencarum KWSP pada tahun 2024. Maka pencarum KWSP yang telah mengeluarkan sebahagian daripada simpanan KWSP mereka ke dalam bentuk emas sejak awal 2024 sebenarnya telah merasai keuntungan lebih daripada 5 kali ganda berbanding dividen di KWSP. 1/1/2024, harga emas bersamaan dengan RM331 untuk 1 gram. Hari ini tuan-puan, pada Mei 2025, harga emas sekitar RM490 untuk 1 gram. Perbezaan sebanyak RM159 ataupun kenaikan harga sebanyak 48%. Penyimpan emas bukan sahaja nampak jurang keuntungan yang sangat besar, tetapi mereka telah pun selamatkan nilai simpanan mereka daripada jatuh sebanyak 48%. Sebenarnya tuan-puan, simpanan emas adalah simpanan duit yang tuan-puan tak akan gunakan sekurang-kurangnya dalam tempoh 2 tahun dan ke atas. Jadi, buat para pesara, pastikan tuan-puan alihkan sebahagian simpanan wang yang tuan-puan tak akan gunakan dalam tempoh 2 tahun dan ke atas, alihkan sahaja ke dalam bentuk emas untuk elakkan daripada simpanan tuan-puan jatuh nilai. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas yang pertama bersama dengan Public, maka tuan-puan boleh terus rujuk pin di video TikTok saya ataupun terus klik link di bio cara untuk bermula. Saya akan guide tuan-puan dalam simpanan emas bersama dengan Public.